Cuci luka kat rumah tak boleh pakai air pipe walaupun dah spray dah ni untuk sembuhkan Tak luka. Tak boleh. Dia kena pakai sama ada normal saline ke ataupun pakai terus fast spray ke. So spray ni je tak payah dah pakai air. Tak boleh pakai air pipe. Air pipe tu dia ada infection lain. Air pipe tu tak sterile, tak bersih. Jadi banyak yang pakai air pipe. Itu yang silap. Okey, air pipe pun tak sterile. Walaupun dia didihkan air pipe dia, lepas tu dia spray ni pun tak boleh. Tak boleh. Takkan lidihkan panas-panas menjerit lah dia kan. Tak, dia lah bila dah sejuk lah. Maksudnya panas, lepas tu sejuk. Nanti sejuk dia jadi kuman lain. Tapi tak bersih. Masih lagi tak bersih. Dan kebanyakannya orang yang ada masalah luka ni, dia abaikan, dia mandi, biar je basah. Kenapa kalau orang luka, dia tak boleh biar luka tu basah? Walaupun dia dah spray ni je, boleh patut sembuh terus kan? Dia sebabnya cara cuci tu, cara jaga tu. Sebab air pipe kita tak bersih. Oh, serius? Air pipe kita tak bersih. Kalau tak, kita dah lama minum. Kenapa orang ramai yang minum boleh kena cirit berit? Sebab tak bersih lah. So spray ni je tak cukup lah. Bukan spray ni tak cukup, cara cuci tu. Maksudnya pengetahuan cara cuci. Maksudnya dia hanya pakai spray je. Tak perlulah nak cuci dengan air pipe. Mana boleh cuci dengan air pipe lepas tu sembuh. Tak boleh lah. So maksud kalau dia cuci betul-betul, kalau dia cuci luka dia betul-betul, tak ada masalah contamination ke apa, dia boleh spray ni je and daging tumbuh terus selesai masalah dia. Betul lah. Okey, faham.